Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan maaf kepada jemaah yang sedang bersolat. InsyaAllah saya ada beberapa pengumuman yang hendak disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam. Okey. Pengumuman pertama berkenaan dengan masjid. Pihak pengurusan Masjid Nur Ramadan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua pewakaf, peninfak dan para penyumbang yang telah membantu membangunkan masjid ini. Namun begitu, masjid kita masih lagi ada hutang dengan kontraktor, iaitu sebanyak 504,000 setakat pada 1 Jun 2026. So, sama-samalah kita bantu untuk menyelesaikan hutang masjid kita ni, insyaAllah. Kita ada beberapa kaedah untuk kita bantu masjid ni untuk selesaikan hutang. Satu daripada program wakaf yang masjid kita jalankan pada sebelum ni, iaitu sebanyak RM500 untuk satu lot. Program ini diadakan untuk semua ahli qaryah yang berminat untuk buat wakaf, dan kita ada juga buat sumbangan secara ansuran. Maksudnya nak cukupkan satu lot tu untuk RM500, kita bayar secara ansuran. Program ini kita boleh rujuk kepada kita punya timbalan pengurusi, iaitu Haji Azami, atau kita punya bendahari Haji Abdul Aziz. So untuk maklumat lanjut boleh rujuk kepada mereka lah. Dan kaedah yang kedua adalah melalui media sosial, iaitu TikTok Masjid Nur Ramadan. Gift-gift yang tuan-tuan dan puan-puan bagi tu, kita akan tukarkan dalam bentuk wang ringgit dan akan terus disalurkan ke dalam akaun masjid. Dan duit ni akan digunakan untuk masjid lah. Dan yang keempat, masjid juga ada YouTube, saluran YouTube rasmi Masjid Nur Ramadan. Dekat situ kita ada upload semua kuliah, ceramah, tazkirah dan apa saja aktiviti yang dijalankan dekat dalam masjid ni akan diuploadkan kat situ. So maksudnya kalau ada tuan-tuan dan puan-puan mengikuti apa-apa kuliah yang berkitab, boleh rujuk itu sebagai rujukan. Kalau terlepas ke ataupun nak ulang kaji, boleh rujuk kepada YouTube masjid kita ya. Pada video tersebut juga kita ada letakkan QR code. Ini antara ikhtiar yang kita buat lah, yang mana setiap orang boleh menyumbang walaupun RM1. Janji kita usahalah untuk dapat selesaikan masalah hutang kita. Okey, pengumuman yang kedua, untuk khairat kematian ya, dimaklumkan untuk urusan tentang khairat kematian, perkuburan, sekarang ni boleh rujuk kepada saudara Nazrul Rizal, iaitu Alung, untuk bayaran kutipan khairat kematian. Dan segala urusan tentang kematian dan perkuburan tu boleh rujuk pada Encik Nazrul lah. Okey. Dan pengumuman yang ketiga adalah tentang aktiviti yang akan adakan dekat masjid ni. Aktiviti yang terdekat pada hari ini ialah pada selepas waktu asar, kita ada program satu hari satu muka, iaitu bacaan Al-Quran yang diketuai ataupun dipimpin oleh Haji Azami sendiri setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan Alhamdulillah kita dah sampai masuk juz surah Yusuf. Kita dah masuk sampai surah Yusuf. So selepas solat asar kita boleh terus dengan program satu hari satu muka. Dan malam ni insyaAllah kita ada kuliah maghrib tentang hukum hakam imam dan makmum yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Khairil Anwar. Esok Sabtu kuliah maghrib kita ada tahsin Al-Quran yang dikendalikan oleh Al-Fadil Ustaz Syahrin Ibrahim.
Dan hari Ahad sepatutnya kita ada kuliah subuh yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Shahzan Sulaiman. Namun Ustaz tak dapat nak menghadiri untuk kuliah subuh tu. Kuliah subuh tu dibatalkan. So kita jumpa bulan depan untuk Ustaz Shahzan punya kuliah. Dan hari Selasa minggu hadapan kuliah maghrib, tajuk kita adalah Faraid yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syukri Syedi. InsyaAllah minggu depan kita dah ada kitab yang kita boleh rujuk bersama nanti. Dan hari Jumaat minggu depan program Muslimat iaitu bacaan Yasin dan juga kuliah duha yang akan disampaikan oleh Ustazah Afifah. So jemput beramai-ramai datang untuk kita mengimarahkan masjid ni, insyaAllah. Itu sahaja sekian saja pengumuman saya daripada pihak pengurusan Masjid Ramadan. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه والصلاة القائمة هذه سيدنا Leh. Okey. Okay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدار
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dirahmati ilahi, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam yang bersih daripada syirik, khurafat dan kepercayaan yang menyesatkan. Tajuk khutbah pada hari ini, pelihara akidah, jauhi sihir dan bomoh yang menyeleweng. Sihir ialah perbuatan atau kejadian luar biasa yang dilakukan oleh manusia secara ghaib yang melibatkan makhluk halus bertujuan mempengaruhi atau menguasai alam dan manusia. Imam Al-Jurjani berkata, sihir ialah suatu perkara yang tersembunyi, sebabnya berlaku melalui tipu daya dan helah yang menampilkan sesuatu seolah-olah benar, padahal hakikatnya tidak demikian. Islam mengakui kewujudan sihir sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, tetapi mempelajari, mengamalkan, mengajar atau menggunakan hikmat sihir adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, pengamal atau sesiapa yang terlibat dengan sihir tidak akan mendapat rahmat Allah di akhirat kerana perbuatan mereka yang menukar iman dengan kekufuran dan azab neraka yang pedih. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Maksudnya, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana sahaja ia datang. Surah Taha ayat ke-69. Sesungguhnya amalan sihir membawa kemudaratan, permusuhan dan kerosakan terhadap manusia. Rasulullah SAW menegaskan sihir sebagai salah satu daripada 7 dosa besar yang membinasakan manusia. Baginda SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma kunna qala asyirku billah wasihru. Maksudnya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara-perkara itu? Baginda bersabda, antaranya ialah syirik kepada Allah dan sihir. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Istilah bomoh juga dikenali sebagai pawang dan dukun. Secara umum bermaksud tabib atau perawat yang mengubati orang sakit dengan menggunakan ubat tradisional atau cara jampi dan mantra. Hukum mendapatkan khidmat bomoh untuk mengubati penyakit dinilai berdasarkan cara pengubatan yang digunakan. Islam mengiktiraf rawatan yang berasaskan doa, ruqyah syar'iyah, penggunaan ubat-ubatan dan ikhtiar yang tidak bercanggah dengan syariat. Sabda Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Maksudnya, tidak mengapa melakukan ruqyah selagi tidak mengandungi unsur syirik. Hadis riwayat Muslim. Islam membenarkan ruqyah syar'iyah, iaitu rawatan. Yang pertama, menggunakan ayat Al-Quran, nama dan sifat Allah, zikir atau doa yang baik, yang jelas perkataan serta difahami maknanya. Yang kedua, tidak mengandungi unsur syirik, pemujaan atau bantuan jin. Yang ketiga, disertai keyakinan bahawa yang menyembuhkan hanya kuasa Allah, bukan kerana kuasa bomoh, jin, jampi atau mantra. Oleh itu, seseorang yang mengamalkan ayat Al-Quran
dan doa yang sahih tanpa jampi serapah yang bertentangan dengan syariat boleh dianggap sebagai perawat ruqyah yang diizinkan oleh syarak. Jemaah yang mendapat lindungan ilahi. Selain ahli sihir, terdapat bomoh atau dukun yang menyeleweng tetapi bersembunyi di sebalik watak dan pakaian seolah-olah dia ialah perawat yang mematuhi syarak. Antara yang sering berlaku dan diperingatkan oleh Nabi SAW ialah golongan yang selalu mengaku mengetahui perkara ghaib. Bahaya mendatangi golongan ini digambarkan oleh Nabi SAW melalui dua hadis berikut. Yang pertama, sekadar datang bertanya tanpa mempercayainya, solatnya ditolak selama 40 malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbalu lahu salatun 40 lailah." Maksudnya, sesiapa yang menemui tukang tenung lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu perkara, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mempercayai kata-kata mereka dosa lebih berat lagi dan diancam dengan kalimah kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Maksudnya, sesiapa yang menemui tukang tenung lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Mimbar memperingatkan perlunya dijauhi bomoh, dukun dan tukang tilik yang menggunakan sihir dan amalan khurafat sebagai kaedah rawatan. Berjumpa bomoh, dukun dan tukang tilik adalah haram jika mereka mengamalkan 6 perkara berikut. Yang pertama, mendakwa mengetahui perkara ghaib atau meramal masa hadapan atau perbuatan fitnah menuduh atau menamakan orang yang telah melakukan sihir kepada pesakit. Yang kedua, menggunakan khidmat jin atau khadam. Yang ketiga, membaca mantra atau jampi yang dicampur adukkan dengan ayat Al-Quran yang tidak diketahui maknanya. Yang keempat, menggunakan tangkal, azimat, ancak, keris pusaka dan sebagainya untuk tujuan persembahan dan perpujaan. Yang kelima, meminta penyembelihan binatang ternakan seperti ayam hitam, kambing kerbau dan sebagainya untuk tujuan pemujaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melakukan upacara pelik yang tidak mempunyai asas syarak. Jemaah rahimakumullah, sebagai langkah memelihara kemaslahatan umat, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memuatkasakan Akta 775 bermula 1 Mac 2025 iaitu Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016. Di bawah akta ini, semua pengamal perubatan termasuk pengamal perubatan Islam diwajibkan berdaftar secara rasmi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum dibenarkan menjalankan sebarang bentuk amalan pengubatan. Sekiranya seseorang pengamal didapati menjalankan amalan tanpa pendaftaran yang sah, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didenda sehingga RM50,000 dan penjara 3 tahun. Sebagai langkah penapisan dan pematuhan syariah, setiap pengamal perubatan Islam yang ingin berdaftar perlu melalui ujian saringan pengukuran pematuhan syariah bagi pengamal perubatan Islam atau dikenali sebagai ujian syariat Ai-Syifa yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi dan melindungi kita daripada sihir, khurafat dan segala bentuk penyelewangan akidah serta mengurniakan kepada kita kekuatan untuk sentiasa bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك اللهم تؤول أعمارنا والصح أجسادنا وثبتنا واشف رزقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in, serta mengikutinya daripada kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya solat fardu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kuatkan iman kami, hindari kami daripada terjebak dengan perbuatan syirik dan mungkar. Bimbing kami untuk sentiasa bergantung harap kepadamu dan jauhi keluarga dan zuriat kami daripada perbuatan syirik dan dosa besar. Ya Mannan, Ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniai mereka rezeki berlipat ganda. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Mukmin, Ya Muhaimin, jauhi kami daripada kemurkaan-Mu dan terhalang mendapat nikmat-Mu. Jauhi kami daripada kesengsaraan, bencana, malapetaka, kejahilan dan kezaliman. Limpahi rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur. Rakyatnya hidup dalam suasana aman dan muhibbah. Ya Malikul Mulk, lantikkanlah untuk urusan kami orang-orang yang terbaik dalam kalangan kami. Jangan Engkau lantik orang-orang yang terburuk dalam kalangan kami. Hindari negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah lagi ikhlas serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran.
dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Aziz, Ya Qahar, lindungi umat Islam yang sedang dizalimi serta ditindas oleh musuh-musuh Islam, terutamanya umat Islam di Palestin dan Iran yang kini menjadi mangsa kezaliman rejim Zionis Israel bersama Amerika Syarikat dan sekutu mereka. Limpahi ihsanmu membela dan memurniakan kemenangan kepada hamba-hambamu di bumi Palestin dan Iran untuk dapat kembali hidup dalam suasana yang aman, selamat serta makmur. Ya Mu'iz, Ya Azim, Ya Kabir, kurniakanlah taufik dan hidayahmu terhadap Raja kami Duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.